total penderma organ lepas meninggal dunia hanyalah 1,100 orang sahaja. So dalam masa 4 jam, jantung dan paru-paru tu dah kena masuk kat dalam badan penerima. Dah tak boleh diselamatkan, pendarahan di otak terlalu teruk. So kita first hand kita nampak reaksi ahli keluarga tu. Maknya meraung-raung macam ni, anak sulungnya meraung-raung macam ni. Benda tu yang menghantui hidup saya balik ke rumah. Yelah doktor, daripada kita orang bakar kan, nanti dah tak boleh nak buat apa, baik saya dermakan je lah. Diorang kadang-kadang family ni bila kita start cakap, diorang pun terdetik jugalah. Pesakit yang ni memang saya sendiri pergi ke rumah magistrate tu pukul 3 pagi nak dapatkan dia punya clearance. Sebab pendermaan organ tu nak buat pukul 6. Selamat datang ke Podcast Solek bersama saya Anis Afandi. Dan buat anda yang pertama kali menonton Podcast Solek, kita akan bercakap mengenai pemerkasaan wanita, macam mana jadi cantik, macam mana nak handle keluarga dan macam-macam lagi. Tapi hari ni kita edisi special sikit sebab kita nak bercakap mengenai kecantikan abadi. Oh gitu, macam iklan kecantikan abadi. Dengar macam seram, dengar macam something-something kan. Jadi kecantikan abadi kita nak cakap ni adalah mengenai pendermaan organ. Bersama kita hari ni special, kita ada seseorang yang sangat dekat dengan benda-benda berkaitan dengan pendermaan organ ini. Kita ada Dr. Amira Zaimi. Selamat datang. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih Anis di atas jemputannya. Ya, sama-sama. Kita tahu Dr. Amira Zaimi merupakan individu yang paling penting di sebalik tabir proses derma organ ni. Jadi kita nak tahu dengan lebih mendalam lagi lah mengenai derma organ. Boleh. Sebab baru-baru ni macam, bukan baru-baru ni lah, macam sejak kebelakangan ni macam trending sikit topik-topik berkenaan dengan viral tentang derma organ. Macam sebelum ni orang tak tahu sangat kan. Tiba-tiba macam up pula, ramai pula macam saya nak derma organ. Saya jangan tanya saya lagi. Okey, kita nak start dengan nak mengenali Dr. Amira ni, latar belakang pendidikan, latar belakang kerjaya saya, sebab nervous. Derma organ ni macam nak buat ke tak, macam tu. Okey, silakan doktor. Okey, Assalamualaikum. Saya Dr. Nurul Amira binti Zaimi. Saya pegawai perubatan lah di Hospital Sultan Idris Shah Serdang. Kita bertugas di saya daripada Jabatan Anestesiologi dan Rawaterapi, tapi unit yang saya bertugas ni nama dia Unit Perolehan Organ Hospital, ataupun kita panggil nama UPOH lah. UPOH? UPOH. Bukan OPA. Bukan OPA. Unit apa tadi? Unit Perolehan Organ Hospital. UPOH. So cute-cute-nya UPOH. Jom kita pergi UPOH. Macam tu. Boleh lah sikit. Bukan OPA, tapi yang pentingnya bukan OPA tadilah. Okay, so saya dah bertugas dekat unit ni since daripada hujung 2020 lah. So macam dah almost 6 tahun lebih kurang lah sebagai donor coordinator dekat Unit Perolehan Organ Hospital ni. Donor coordinator. Ya. Kalau latar belakang dari segi pendidikan? Saya pendidikan awal saya dapat sekolah rendah, sekolah menengah dekat Bera, Pahang. Lepas tu sambung asasi dengan sarjana muda perubatan tu dekat Universiti Malaya lah, UM. So habis je degree, saya sambung housemanship, doktor pelatih dekat Hospital Tuanku Ampuan Najihah Kuala Pilah. And then habis je housemanship 2 tahun, saya terus masuk ke Serdang sebagai pegawai perubatan lah. So mula-mula tu jadi pegawai perubatan dekat unit kardiotoraksik, anestesiologi dan perfusi. KAP. KAP banyak. Short form dia lagi sekali. Okey, saya nak sebut juga. Unit kardiotoraksik, anestesiologi dan perfusi. Perfusion. Pernah dengar? Tak. Okay, unit ni dia Dr. Bius.
Kita Dr. Bius, tapi kita bagi bius untuk pesakit yang akan pergi operation jantung dan paru-paru sahaja. Lain-lain Lain. Dia sub. Dia maksudnya kalau Dr. Bius yang biasa tu bagi bius yang biasalah dekat pesakit-pesakit yang biasa. Cumanya Dr. Bius untuk jantung dan paru-paru ni dia memang fokus kepada operation yang jantung dan paru-paru sahajalah. So dekat Hospital Serdang tu ada bangunan baru kan. So bangunan baru tu adalah bangunan jantung. So unit tu duduk dekat situ buat operation jantung dan paru-paru je. Saya baru tahu ada bius asing-asing So lepas tu saya dapat offer lah masuk dekat Upuh ni pula untuk jadi donor coordinator. Jadi Dr. Mira orang Pahang lah. Asal Pahang. Asal Pahang. Asal boleh. Asal boleh. Yang mana satu tu? Asal Pahang ke asal boleh? Nak Kelantan ke tu? Asal Pahang lah. Asal Pahang. Betul. Okey, dah bertugas sebagai donor coordinator ni, boleh jelaskan lagi tak dengan lebih lagi pasal tugas donor coordinator ni? Kita donor coordinator ni, kalau Upuh ni sendirilah secara generalnya nak bagi gambaran, kita Upuh ni ada dekat 16 buah hospital major di Malaysia. So kat Selangor kita besar sikit kan, so kita ada 4 hospital yang ada Upuh. Tapi di seluruh Malaysia lain, semua major hospital lain lah. Contohlah kalau kat KL ada HKL, Melaka je yang ada Upuh. Kalau kat Selangor ni, saya Serdang, Sungai Buloh, Kelang dengan satu lagi apa? Selayang. So yang lain-lain hospital kecil lain, dia tak ada unit, tapi dia ada pasukan je yang kecil sikit lah. So kita dekat Upuh ni, tugas utama sebenarnya adalah klinikal lah. Bila cakap klinikal ni, nama pun donor coordinator kan. So actually we coordinate pendermaan organ selepas pesakit tu meninggal dunia di hospital masing-masing. Bila cakap coordinate ni, start dengan kita pergi mengesan mana-mana pesakit yang berpotensi untuk pendermaan organ. So kita di Upuh memang cater patient yang dah meninggal dunia. So andai kata ada pesakit yang meninggal dekat hospital dan dia sesuai untuk pendermaan organ, baru kita akan pergi dekat pesakit tu, kita bacalah sejarah dia, kenapa dia masuk hospital, kita check lah dia punya badan kan, ada tak apa-apa kontraindikasi yang membuatkan dia tak boleh nak derma organ. Sekiranya dia sesuai dan dia telah meninggal dunia, baru kami donor coordinator pergi jumpa keluarga dan tanya izin. Dia bukanlah as simple as macam ada orang mati boleh derma. Dia tak macam tu. Kita ni kena check dulu sejarah dia, check dulu badan dia, sesuai ke tak nak derma pada waktu dia meninggal tu. Kalau sesuai, baru kita tanya keluarga. So cabaran paling utama tu dekat keluarga tu sebenarnya. Betul. Kan. So keluarga dah lah tengah sedih, dia punya ahli keluarga meninggal kan. Kita pula datang nak tanya, nak ni kan. Tapi kita ada cara, ada timing, dan kita belajar sebenarnya cara approaching family yang tengah bersedih macam ni lah kan. So let's say kita dah approach family, kalau family tak nak pendermaan, then tak apalah, kita tak boleh nak buat apa. Andai kata family setuju untuk pendermaan, so lagi satu tugas utama, kita kena make sure pendermaan tu berlangsung. Bukan setakat berlangsung dengan lancar. Kalau boleh, kita nak kembalikan jenazah kepada family dalam masa yang paling cepat. Dan juga inilah kiranya dalam sesempurna yang boleh lah. So itu antara tugas utama kita sebagai donor coordinator. Lepas dah habis satu-satu pembedahan pendermaan tu, tugas utama kita yang lain adalah kita nak kembalikan semula jenazah tu kepada keluarga. Keluarga dah tunggu tadi kan. So kita nak kembalikan balik jenazah tu dekat keluarga. Kita kena tunggulah family dah habis tengok jenazah. Kita kena tahu diorang ni puas hati tak dengan pembedahan yang telah dijalankan. So tu the big chunk of kerja clinical donor coordinator lah.
kerja-kerja lain tu kita buat awareness lah biasanya. So kita bagi awareness, kita buka booth untuk both public dengan healthcare worker lah. Sebab kita zaman sekarang, zaman AI, zaman media sosial berlambak-lambak, senang tak nak cari info derma organ? Senang. Tapi senang. boleh adakah nak percaya bulat-bulat info yang kita dapat di hujung jari tu? So cabaran kami sebagai donor coordinator healthcare worker ni, saya suka je nak buka booth, nak bagi awareness talk macam ni sebab kita handle pendermaan organ tu. So kita nak make sure kalau mereka pernah dengar tu bagus, cumanya info yang mereka pernah dengar tu sebenarnya tepat tak dan updated tak. Sebab benda semua memang hujung jari tu, saya tak nafikan zaman sekarang 2026 ni saya rasa memang laju lah info. Betul. Kan. So bila kita buka booth, kita memang explain depan-depan dengan pengunjung semua kan. Even healthcare worker sendiri pun tertanya-tanya, sebenarnya tak pernah tahu proses dia macam ni. So kita punya tugas donor coordinator lah untuk menerangkan sebenarnya prosesnya macam ni, faktanya begini, tak ada macam ni. Kita nak make sure tak ada stigma lah. Stigma pasal derma organ ni macam tu lah. Yelah. Banyak banyak kalau boleh tahu proses yang selepas jenazah tu, kita nak scanning dia, nak ambil organ apa ke, pergi tanya parents pula, ahli keluarga lagi. Pasal selalunya makan masa lama mana tu? Dia kalau kena tengok jenis pendermaan sebenarnya. So kalau nak cakap pasal derma organ ni, dia ada dua cara. So satunya kita derma semasa kita hidup. So kita semua yang sihat ni, kalau kita ada ahli keluarga yang memerlukan organ pada peringkat akhir, dan kita eventually ahli keluarga ni kita sesuai pula nak derma. So benda tu boleh terjadi. Tapi bila kita hidup ni nak derma ni, ada dua je organ yang boleh derma lah. Boleh teka apa? Agak-agak anis. Yang macam hidup pula. Itulah. Saya pula nervous kan. Takut tersilap sebut organ. Tak adalah. So saya bagi jawapan lah. Teka juga. Yang pertama boleh derma hati. Ke tak? Betul? Betul. Okey. Yang kedua buah pinggang. Betul lah. Betul. Wah. Nanti boleh claim. Boleh claim pun ada organ lebih. So bila kita masih hidup ni dan kita sesuai nak derma, memang betul. Kita hanya boleh derma lah solid organ. Kita ada buah pinggang, kita ada dua, kiri dan kanan. So kita boleh derma salah satu sahaja. Hati kita tu besar jugalah, kan. So kita derma sebahagian hati kita. Tapi derma tu limited juga orang yang boleh terima. Contoh emotionally related, our spouse lah, suami isteri, ataupun blood related, mak, ayah, kembar, adik-beradik. So kalau second degree related macam pakcik, makcik, atuk, nenek tu pun boleh juga. Cumanya banyak sikit lah dia punya kita panggil penyiasatan yang kita kena buat lah. Tapi itu kalau kita masih hidup lah kan, nak derma. Tapi dua jenis je lah. Agak-agak kalau derma selepas meninggal dunia, berapa organ dan tisu yang kita boleh derma? Wah, saya jadi kuis. Saya macam masuk kelas sains ni. Kalau yang dah meninggal, rasanya macam semua. So senang nak cerita semua lah. Okay. Tapi kalau kita senang di Malaysia lah, senang kita nak cerita sebenarnya di Malaysia, kalau kita sudah meninggal dunia, kita boleh derma 4 jenis solid organ, 4 jenis tisu. So 4 jenis organ tadi tu, 2 tu tadi kita dah cakap lah, buah pinggang dengan hati. Lepas tu jantung, paru-paru. So kat situ kan kita boleh bantu berapa orang dah. Buah pinggang tadi kita ada 2 buah pinggang. Pesakit dah meninggal kan. So buah pinggang kanan pergi dekat seorang, buah pinggang kiri pergi kat seorang. Matematik. So dah 2. 2. Kalau hati tu pun boleh derma kat at least 2 orang, tapi selalunya kita bagi kat seorang je lah. So at least tu seorang lah kan. So dah 3 orang. Jantung pergi kat seorang. Paru-paru pergi kat seorang. 5 orang dah 5. Ini kalau kita dapat izin dari keluarga dan keadaan semua organ tu baik lah. So ditambah lagi dengan 4 tisu tu. Tisu yang boleh derma, kornea mata,
Kornea mata kita, mata kanan boleh pergi kat orang lain, mata kiri boleh pergi kat orang lain. Injap jantung, tulang panjang dengan kulit. Kulit betul. So tulang panjang dengan kulit ni lagi banyak resipien yang penerima yang boleh dapat lah. So sebenarnya kalau kita meninggal dunia dan kita sesuai untuk mendermakan organ pada akhir hayat kita tu, sebenarnya senanglah nak cakap macam 8 orang boleh manfaat daripada kita yang seorang. Betul. Ramai ramai kan. Yelah, tapi kita kait balik dengan situasi tu kan. Kita boleh bagi ke 8 orang apa semua tu. Okey, kalau ikut statistik Malaysia antara negara yang rendah lah orang nak menderma tu kan. Walaupun kita tahu rakyat Malaysia memang dia pemurah hati, tapi dia pemurah hati bab lain kot kan. Kan angguk-angguk dia pemurah hati dari segi lain. Dari segi organ ni mungkin dia macam ada skeptikal dia lah, dia takut kot. So apa pandangan doktor, macam mana kita nak buat tu? Macam mana nak buat kan? Macam mana nak buat tu bagi pemurah? Tak dapat dia nak nolong kerja. Tak ada lah. Dia sebenarnya nak cakap kesedaran kurang tu, bolehlah nak macam ni nak cakap kita Malaysia ada 34 juta penduduk. Tapi yang ikrar sebagai pengikrar penerima organ, cuba teka berapa banyak. Aku tanya Anis hari ni. Kita pula lemah matematik ni. Dalam 420,000 sahaja. Nak compare dengan 34 juta penduduk tu. So kat situ boleh nampak tak agak-agak ke apa nama dia, awareness regarding organ donation ni tak kat mana kan. So nak kata kita agak kurang lah memang awareness pasal penerimaan organ ni. Daripada start kita buat start servis lah pembedahan penerimaan organ ni dekat Malaysia sampai sekarang, total penderma organ lepas meninggal dunia hanyalah 1,100 orang sahaja. Sikit nak tahu tak berapa ramai as per April 2026 yang memerlukan organ? Berapa? 10,000. Yang derma 1,000. selepas meninggal dunia baru 1,000. Ni daripada 1975. Dah 51 tahun dah transplant dekat Malaysia ni. Betapa tak ramai sebenarnya penderma lepas meninggal dunia. Nak tolong 10,000 orang. Lepas tu kalau 2026 statistik ni sahaja kita baru ada dalam 52 orang penderma selepas meninggal dunia untuk tahun 2026 ni lah setakat April ni. Setakat April baru 52. 10,000 tengah tunggu. 10,000 yang tunggu tu 99, banyak matematik hari ni. 99% daripada 10,000 tu yang tunggu buah pinggang baru. Tak campur dengan yang lain lagi kan? Tak campur dengan yang lain lagi. Sebab buah pinggang ni memang dia organ yang memang paling cepat failure lah di tahap akhir kan. Gagal tahap akhir. Lepas tu apa tu nama dia, daripada 99% tu 300 daripada diorang adalah kanak-kanak lah. So bukan dewasa je yang perlu buah pinggang baru. Ada juga segelintir kanak-kanak yang perlu buah pinggang baru. Kalau buah pinggang orang dewasa tu boleh ke kanak-kanak ke? Jika orang dewasa itu dia kecil saiz badannya, beratnya pun yang 30-40 kilo. 30-40 berat producer. Berat siapa? Lepas tu penerima pun walaupun dia kanak-kanak tapi mungkin dia dah 30 kilo macam tu kan. Dan matching lah, kalau matching benda-benda lain tu, darah semua tu boleh je dia orang ditransplant. Sebab kalau dekat kanak-kanak kan orang ingat macam kena kanak-kanak ke kanak-kanak kan. Itu memang betul. Tapi kalau kanak-kanak tu dah di berbelas-belas tahun kan, lepas tu penderma pula yang usianya muda 18, 19 tahun kan, dah adult kan, dah dewasa. Tapi kalau saiz dia tu okey dan matching darah pula, boleh je. Ada juga kes macam tu. Tak ramai 10,000 tengah tunggu. 10,000 tengah tunggu. Baru 1,000 bagi. Tu baru buah pinggang je. Tak campur yang lain lagi kan. Okay. Macam tu kita nak tahu jugalah. Rakyat Malaysia ni dia boleh berikrar nak jadi penderma organ melalui aplikasi MySejahtera. Betul. Kan? Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu. Tapi menerusi aplikasi MySejahtera tu, kalau doktor boleh explain lagi detail prosesnya? Okay, so kalau dekat
MySejahtera tu kita satunya memang kena aktif lah MySejahtera tu. Oops. Kalau siapa yang deactivate ke apa, activate balik. Sila. Okay, so dekat dalam MySejahtera tu cari ikon, ada ikon ataupun dia ada tulis kat situ lah, Ikra Derma Organ ataupun Organ Donor Pledge lah dalam bahasa Inggeris kan. So tekan je dekat situ, ada beberapa soalan yang kita perlu isi, termasuklah waris punya details. So masukkan kat situ, dia ada tanyalah sikit-sikit soalan macam mana boleh dengar pasal derma organ semua. Lepas tu tekan submit. Lepas tu bila dah tekan submit tu, dia akan keluar kita punya digital card, Ikra warna hijau. Macam kita pakai ni warna hijau kan. Tema, ikut tema sangat. Kalau untuk pengetahuan penonton semua, kalau kita pakai hijau ni sebab tema derma organ. Macam yang viral baru-baru ni kan dekat PPUM kan. Ada. Kalau lampu hijau tu maknanya dah ada penderma organ. Betul. Saya rasa yang tu salah satu yang menarik lah. Saya pun baru tahu tu kan, masa buat artikel ke apa baru tahu hijau ni ada penderma organ. Jadi kalau siapa yang nak ikrar nak derma organ tu boleh ikut step doktor. Boleh. Amira kejap lagi dekat My Clinical pula, dekat My Sejahtera. Dia topik tadi dah tanya soalan matematik, sains apa semua kan. Saya pun jadi pening dah, tapi tak apa. Nanti try dekat My Sejahtera. Okey, kita nak masuk sikit dah dari segi pandangan agama kan. Ada yang cakap kalau derma organ, derma organ ni ada yang cakap okey, ada yang macam takut kalau contohnya jenazah tu macam tak cukup, tak lengkap. Dia anggap kata tak lengkap lah jenazah tu sebab dah bagi dekat orang lain kan. Kalau pandangan Dr. Amira dari segi saintifik dengan agama? Sebenarnya kita memang mengikut Majlis Fatwa Kebangsaan tahun 1970 tu, diorang memang dah keluarkan fatwa. Diorang memang mengatakan pendermaan organ ni adalah hukumnya harus. Sebab selagi mana dia dia memanfaatkan penerima tu kan, dan bila pendermaan organ selepas kematian ni, penderma tu sendiri dah meninggal dunia. Dah tak ada implikasi dah pun terhadap penderma tu sendiri sebab dah meninggal dah. So nak katanya daripada segi Islam memang sangat support, dan fatwa pun dah menggariskan yang dia adalah haruslah. In fact agama-agama utama dekat Malaysia ni, Kristian, Hindu, Buddha, memang diorang support pendermaan organ ni selagi dia memang memberi manfaat, dan dia tidak merisikokan penderma. Okey lah. Jadi kalau ada dapat surat nak konsen tu, kita konsen je lah kan. Kita bagilah izin kan, kita boleh tolong orang lain. Okay, itu peringatan untuk saya jugalah. Takut tak dengar. Okey, kita nak tahu juga dari segi bila dah dapat organ yang untuk diderma tu, kalau kita tengok dalam movie ke berita ke, dia punya proses bawa tu dalam macam bekas kedap tu kan, naik helikopter apa semua. Memang macam tu ke prosesnya, kalau doktor boleh cerita? Kan menarik. Dia macam security tu macam orang kata macam bawa emas kan. Jadi organ tu pun dia punya emas dia lah. Dia punya security dia kena betul-betul. Betul. Okey, tadi kan masa saya cerita jenis-jenis pendermaan organ tu, kalau kat Malaysia ni solid organ yang 4 tadi tu, kita hanya boleh derma jika kita mati otak. So kalau pernah tengok kes-kes yang viral macam kat Terengganu hari tu pesakit-pesakit tu adalah pesakit yang mati otak. Bila kita ni meninggal dunia dengan cara mati otak sahaja, baru kita boleh derma solid organ yang 4 tu. Okay. So bila kita mati otak, dia ada beberapa keadaan lah yang menyebabkan kita ni mati otak tu lah. So contohnya paling senang lah, aksiden, terhantuk kepala, pendarahan dalam kepala. Ataupun kalau ada orang yang ada tekanan darah tinggi kan, pembuluh darah pecah. So pendarahan yang teruk dalam kepala sebab tekanan darah terlalu tinggi. Ataupun stroke yang teruk lah. Ni contoh-contoh biasalah kan. So pesakit-pesakit macam ni, jika dia memang berada di hospital dan tahap kesedaran dia merosot, pasien-pasien ni
kalau kita buat scan kepala dan kita dah rujuk doktor pakar otak dan mereka memang sahkan, otak punya keadaan ni memang dah terlalu teruk, dah tak boleh nak buat apa. Kalau waktu tu doktor neuro pakar bedah tu memang dah sahkan, so dia tak akan patient-patient macam tu baru kita akan sahkan dia mati otak lah. So bila ada doktor pakar yang dah sahkan dia mati otak, barulah pendermaan organ itu boleh jadi. So bila pendermaan organ tu waris dah bagi izin semua, kita memang bawa penderma pesakit yang nak derma tu masuk dewan bedah macam biasa. Macam patient yang nak pergi operation biasa. So bila doktor bedah dah buat pembedahan pendermaan organ tu, dah bawa keluar organ tu, memang literally kita masukkan dalam cecair preservatif, kita bungkus baik-baik, letak dalam ice box. So ke mana organ tu pergi lepas kita dah packing dia? Kalau kita kena bawa organ tu ke transplant center, pusat transplant. Pusat transplant ni ikut organ dan berada di area Klang Valley je. So contoh kalau penderma tu di Serdang bukan transplant center. So organ-organ daripada penderma kat Serdang ni kita kena bawa pergi transplant center yang lain tu. Contohlah penderma tu donate kidney, buah pinggang. Satu buah pinggang akan pergi kat HKL. HKL adalah transplant center untuk buah pinggang. Satu buah pinggang akan pergi ke Selayang. Sebab Selayang juga transplant center untuk buah pinggang. So literally memang kita bungkus, letak dalam air preservatif dia, masuk dalam box yang ada ais batu, nak maintainkan organ tu punya function, dan kita bawa lah ke transplant center. Dalam peti tu lah. Dalam ice box, cooler box tu. So kalau penderma tu derma hati pun sama, hati tu pun kita bungkus cantik-cantik, kita maintainkan dalam ni lah ice box yang ada ais batu tu, kita bawa pergi Selayang. So Selayang dia akan buat transplant hati dan transplant buah pinggang. So kalau jantung dan paru-paru pun sama juga proses dia, bungkus macam tu, masuk dalam ice box, bawa pergi IJN. Sebab IJN tu transplant center untuk jantung dan paru-paru. So cuba bayangkan kalau kat Serdang dalam ice box, kita akan pakai ambulans lah, kita punya kereta khas tu yang ada Nino siren. Kalau patient tu berada di utara, selatan, tapi nak kena bawa pergi IJN. So literally memang menggunakan helikopter ataupun commercial flight pun boleh jadi jugalah. So kalau organ tu daripada Sabah Sarawak, memang kena naik commercial flight. Naik commercial flight ke sini, contohlah ke airport Subang ke apa kan. So daripada airport Subang nak ke transplant center tu, kita akan naik ni lah, ambulans ke yang ada. So literally yang memang kalau jauh, sebab tu sampai kena bergerak pula. Kalau jauh, hospital penderma tu jauh, memang sampai terpaksa pakai commercial flight, TUDM punya, bomba punya helikopter, ataupun memang helikopter lah, untuk make it nearer to the transplant center. Sebab transplant center memang kat Klang Valley je. Nampak naik helikopter TUDM semua tu nampak ada macam kan? Tapi kenapa tak pakai ambulans je jauh-jauh tu? Lambat lah. Lambat kan? Sebab organ dan tisu ni dia ada tahap ketahanan dia. So kalau macam jantung dan paru-paru, dia keluar, maksudnya kita dah buat pembedahan pendermaan tu pukul 10 lah contohnya. So dalam masa 4 jam, jantung dan paru-paru tu dah kena masuk kat dalam badan penerima. Kalau jantung dan paru-paru memang dalam masa 4 jam je dia boleh kena ditransplantkan. Selepas 4 jam, fungsi organ tu mungkin dah merosot lah. Kalau kan boleh simpan sampai esok. Tidak. So kalau orang tanya dekat office saya ada ke organ, tak adalah cerita tak boleh simpan begitu. So solid organ yang 4 jenis tu memang akan ditransplantkan on the spot, hari yang sama. So kalau buah pinggang tu dalam masa 6 ke 12 jam.
So kalau at least kalau sedang dekat je dengan Selayang tu, bolehlah kita nak naik ambulans kan. Ni lah rider ke apa. Tapi kalau memang jauh, utara selatan macam tu, so sometimes memang kena pakai ni lah helikopter. Kalau organ yang paling lama tahan sebelum ditransplant tu organ apa? Okay, kalau solid organ tu tadi buah pinggang lah, at least 6 ke 12 jam masih boleh ditransplantkan. Tapi usually takkan lama sangat pun lah, sebab kita lagi cepat kita transplantkan, lagi bagus lah kan, kuranglah risiko organ tu rosak. Cakap fresh lah kan. Tapi kalau tisu yang saya cakap tadi lah, kornea mata, kulit semua tu, ini tisu lain. Sebab tisu ni dia struktur yang tak ada salur darah, dia tak perlukan aliran darah untuk berfungsi. So tisu-tisu ni, lepas kita buat proses pendermaan daripada penderma, doktor-doktor ni akan proses dulu. Dan dia akan kuarantinkan tisu ni masuk dalam bank tisu. Oh, bank pula So tadi dah ada transplant center untuk organ. Tisu-tisu yang 4 ni dia ada bank tisu dia. Sebab tisu-tisu ni kita kena kuarantinkan dia dulu semua untuk kita tunggulah result investigation dia kan. Kalau contoh mata, kita ada bank mata di Sungai Buloh. So bila mata tu dah didermakan, kita akan hantar ke Sungai Buloh. So dekat Sungai Buloh, doktor mata ni akan kita akan proses dululah dia punya kornea tu, simpan dalam bank. Kalau dia dah dia punya investigation tu dah okey lah, dia tak ada kuman ke apa kan, viral screening semua okey, barulah kita transplantkan kepada penerima. Tulang pun sama, injak jantung pun sama. So kalau kornea mata tadi kena guna dalam masa 2 minggu tempoh ketahanan, tulang, injak jantung bertahun-tahun. Bertahun-tahun tu dalam bank dia orang tu, dalam 5 tahun macam tu pun boleh disimpan lagi. Dan hanya akan dikeluarkan jika ada permintaan daripada doktor bedah lah. Tapi tulang memang, sebab tu yang kadang ni lain cerita sikit kan, macam tulang dinosaur apa semua tu kan. Sampai sekarang masih boleh ni kan. Maknanya memang tahan lama lah Kalau tulang yang didermakan tu pun memang ada prosedur dia lah, dengan tata cara dia nak simpan semua tu kan. So diorang akan simpan dalam dia punya peti yang beku semua tu. Injak jantung pun sama, adalah solution dia untuk dia bekukan benda tu supaya memang boleh tahan lama lah. Okay. Kau masuk berkaitan bawa organ-organ ni ke sini, ke sana tu kan, kita nak selit part seram-seram sikit lah. Sebab saya ada juga orang tanya, bukan tanya, bersembang dengan saya yang macam bila bawa organ-organ yang orang cakap macam ada darah apa semua ni, bawa ke tempat lain, ke situ kadang kawasan pedalaman ke, doktor ada pernah berhadapan dengan situasi yang macam seram-seram sikit ke bawa benda berdarah ni? Mesti ada. Paling seram tak adalah. Tak adalah. Sebab tapi kita donor coordinator, kita berada di Dewan Bedah untuk coordinate proses tu lah. So yang membawa organ-organ dan tisu yang dah didermakan ni sebenarnya koordinator kita daripada national lah. So kita koordinator kat hospital, kita ada koordinator dekat national. Dekat pusat sumber transplant nasional tu, mereka pun akan datang, mereka yang bawa organ ni ke pusat transplant tadi tu. Tapi organ tu semua dah dibersihkan dalam keadaan yang baik lah. Untuk ni tak adalah berdarah yang tak adalah macam benda tu fresh kan, memang dicuci tapi organ tu kan fresh. Kot ada yang pernah hadapi situasi taklah, dia terkejut tiba-tiba ni ke apa ke, bunyi pintu ke apa ke kan. Kalau seram macam tu macam tu lah, tak adalah macam nampak hati tiba-tiba terpelanting ke apa ke. tak ada. So far alhamdulillah, kita rather than seram kan, kita more tu macam emotional punya benda lah. Sebab kita donor coordinator ni, kita deals dengan keluarga yang tengah bersedih di atas kehilangan ahli keluarga dia lah. So contoh macam saya punya pesakit baru-baru ni minggu lepas tu, dia memang bukanlah benda yang menyeramkan kan, tapi bila kita bercakap dengan keluarga, kita cerita
dia punya keadaan adik dia tu lah memang dah tak boleh diselamatkan, pendarahan di otak terlalu teruk. So kita first hand kita nampak reaksi ahli keluarga tu, maknya meraung-raung macam ni, anak sulungnya meraung-raung macam ni. Benda tu yang menghantui hidup saya balik ke rumah. Sebab kita macam tu kerja kita. Saya tahu kita tak boleh nak beremosi sangat. I mean kita kena put our emotion aside lah kan, sebab kita nak be professional ke apa kan. Tapi benda tu dia itulah saya pun kadang-kadang terbawa-bawa jugalah balik rumah kan. Macam terfikir, ya Allah kesiannya pesakit tu breadwinner of the family kan. Dia yang mencari nafkah untuk keluarga, housewife, anak-anak semua kecil. Sampai wife dia tanya saya, doktor, husband saya ni dah meninggal, macam mana saya lepas ni doktor? Saya tak tahu nak buat apa. Dia tanya kita. So kita jadi macam, ya Allah, daripada nak profesional ke apa kan, kita pun jadi sebab benda yang tu yang kadang-kadang terbawa-bawa jugalah. Tu lagi seram dari seram. Yelah, sebab kita benda tu saya faham dia akan ingat lama. So kalau kita berhadapan dengan situasi tu lagi, kita tengok situasi yang sama pun akan teringat kisah dulu macam tu. Okay, kita dah nampak mata doktor nanti berair-air. Takut saya pun berair juga sekejap lagi. Seram kan? Seram yang ni seram. Silap saya tanya tadi bab seram. Okay, cakap pasal derma organ yang tadi tu kan, situasi macam tu kan, kita boleh tahu tak siapa penderma organ kita, ataupun ada yang memang tanya siapa yang derma organ dekat saya. Okey, kalau pendermaan selepas meninggal dunia ni, kita di pihak hospital ni kita tak akan disclose identiti penderma. Kita donor coordinator ni memang kita tahulah kita punya penderma kan, sebab kita memang coordinate dia pendermaan tu. Tapi siapa yang nak menerima organ daripada penderma kita ni, kita tak akan tahu pun. Itu semua urusan the other side of the party lah. Urusan kita panggil transplant coordinator. Kita donor coordinator, diorang transplant coordinator. So transplant coordinator tu yang tahulah siapa penerima organ tu. Kita hospital yang donor coordinator ni memang takkan tahulah siapa penerima organ tu. Kita akan explain dekat family. Ni memang akan PNC lah, dia punya details ahli keluarga yang meninggal dan jadi penerima pun memang kita akan disclose, tak bagi tahu sesiapa. Takkan bagi tahu penerima pun takkan tahulah siapa yang derma semualah. Kalau penderma nak tahu siapa terima pun kita tak bagi tahu. So kita kena cerita benda-benda macam ni sebab kita kena menjagalah PNC kan. Yelah, takut macam dalam drama Spanyol lah apa, terkejut, rupa-rupanya dia lah derma organ dekat saya, macam tu gitu kan. Dulu saya percaya lah tu, ingatkan boleh tahu. Kat Malaysia kita tak ada, polisi kita tak macam tu, memang kena PNC lah. Cumanya bila macam kalau ahli keluarga yang dapat cari sendiri tu di luar kawalan kita lah kan. Kot dia buat carian sendiri ke apa ke. Okay, faham. Lagi-lagi sekarang kan viral ni kan. Yelah tu. So bila di sini viral penderma, di sini pula tengah menunggu organ. Patut they connect might sendiri connect kan. the dot. Yes. Tak dekat thread, lepas tu rupanya. So kita hospital kita takkan disclose kan. Cumanya kalau family memang dapat tahu sendiri tu memang di luar kita punya. Yelah. Apa ada tanda tu? Ceng. Adakah? Okey, ada tak situasi yang mana hospital ada bayar pampasan ke dekat keluarga penderma? Okey. Kita memang ada perkeliling lah daripada kita punya DG semua, KKM kita punya perkeliling. Keluarga takkan perlu membayar apa-apa dan tidak akan menerima apa-apalah keluarga penderma jika pendermaan tu berlaku. So
benda ni pun terpakai kepada bukan warga negara. Kalau kat hospital kerajaan, bila seseorang tu meninggal dunia, dia punya bil memang akan free. So bila dia mendermakan organ pun benda tu samalah, semua proses tu akan free lah. Tapi bila bukan warga negara lah, foreigner kan, tapi dia derma organ dia waktu dia meninggal dan dia derma organ dia masa kat hospital kita pun bil dia akan dikecualikan. Saya ada kes hari tu 2022, foreigner lah, ahli keluarga dia pun memang benarkan penerimaan organ semua. Bil dia patutnya 6,000 macam tu, tapi kita waive kan lah. So memang free sahaja. So kita memang tak akan bagi apa-apa imbuhan ke apa kan. Cumanya kita akan bagi macam thank you letter lah daripada kita punya macam sijil tu kan. Surat penghargaan lah, kata terima kasih daripada pusat sumber transplant lah. Okay, sijil tu yang mahal tu. Kan tak semua orang ada. Betul tu. Okay. Dari mula Dr. Amira kerja sebagai donor coordinator ni kan, sampailah sekarang, macam mana doktor motivate diri? Okay, macam tadi ada kes yang sedih apa semua tu kan, motivate diri nak berhadapan dengan situasi yang kita tak boleh nak expect apa nak jadi. Ni organ siapa semua tu kan. Betul. Cara Dr. Amira nak motivate diri tu. Dia macam ni tau. Kat Malaysia ni, tak semua dia ada hospital yang sangat-sangat banyak nombor penderma lah. So tapi ada hospital yang tak adalah ramai sangat penderma lah untuk setiap tahun tu kan. So untuk kita cari ramai-ramai penderma ni, memang kita kena jumpa ramai family. So maksudnya bila setiap kali ada kematian yang terjadi dan kematian tu sesuai untuk pendermaan, kita akan cuba jumpa ahli keluarga tu. So kalau ahli keluarga tu tak bagi izin, tu yang memang, dan di Malaysia punya ni memang most of them susah nak bagi izin kan. So bila asyik jumpa yang tak bagi izin, lepas tu esoknya kita jumpa lagi tak bagi izin lagi. Jadi demotivate jugalah. Kadang-kadang dia jadi macam, salahnya di mana? Salah. Betul ke approach ni kan? Betul ke betul. Sebab kasar sangat ke, tak lembut ke? Betul, exactly. So kan kita jadi macam, sometimes saya memang cakap dengan saya punya staff ni lah. Saya ada seorang staff ni kat unit saya tu, Sana Azura. So kadang-kadang memang cakap dengan dia, Kak Zura, akak cubalah pula try approach kan. Saya ni dah 2-3 kali kena reject. Kita takutlah memang kita yang ni kan, problem ke kan. So sometimes dia tengok jugalah kan. Tapi bila kita, so benda-benda tu will by time dia macam demotivate lah. But actually bila kita fikir-fikir balik, itulah kita memikirkan yang 10,000 tu orang menunggu organ baru tu kan. Lepas tu bila kita direct dengan keluarga, dan contohlah kalau macam family yang mati otak tu, kita memang akan bersama keluarga daripada awal dia masuk ICU sampailah memang penerimaan tu nak terjadi kan. So kita dah build rapport lah, kita panggil. Kan kita dah rapport sikit dengan ahli keluarga tu. So bila kita dah build rapport, kita pun terangkan ke keluarga tu dengan, yelah kita guna bahasa-bahasa yang diorang senang faham semua kan. So bila kita dapat kata setuju daripada keluarga, Puan, saya tahu masa-masa ni masa yang sangat sukar untuk Puan, tapi walaupun arwah suami dah meninggal dunia, tapi sebenarnya suami memang boleh bantu orang lain dengan penerimaan organ, dan seterusnya lah. Apa lagi conversation kita, bila kita dapat kata setuju, okey baiklah doktor, saya izinkan penerimaan. So itu yang jadi macam, I can do this. Dia jadi macam, at least kita dah bantu yang meninggal tu buat amal jariah yang terakhir lah kan. Kita harap macam tu lah kan. So penerimaan, bila seseorang muslim meninggal kan, kita akan terputus semua hubungan kecuali 3 benda kan. Salah satunya adalah amal jariah kan. So ustaz pun memang bila dia bagi ceramah ke apa, penerimaan organ ni adalah sedekah yang tertinggi lah. So bila kita bantu yang si mati ni buat amal jariah terakhir, dan family nampak redha, dan dia tahu
walaupun orang tu dah tak ada, tapi with this donation, dia punya jariah tu berpanjangan. Amalan dia selagi mengalir. Betul. Selagi penerima tu dapat manfaat daripada organ yang dia terima tu, insya-Allah selagi itulah pahala pun memang akan dapat dekat penderma tu sendiri. Family yang bagi izin pun akan juga terkena tempias lah. Sebab yelah dia yang bagi izin kan. So kita ni jadi macam orang tengah ni, dia jadi macam ini benda yang kita tak boleh rasa kat tempat lain lah kan. So kita jadi macam walaupun sekadar orang tengah je, tapi bila dapat persetujuan, lepas tu kita pula tahu outcome penderma tu, dia derma buah pinggang. Lepas tu kita tahu penerima buah pinggang tu dah sihat, dah boleh kencing macam biasa sebab dah dapat buah pinggang baru. Dan hidup dia daripada kena pergi dialisis 3 kali seminggu, dia dapat je buah pinggang tu, dia dah tak payah dah pergi dialisis tu. Betapa pendermaan organ ni merubah hidup seseorang 360 darjah. Sebab kita tahu kan, orang yang pergi dialisis tu, orang yang pergi dialisis ni, dia bila didiagnose gagal buah pinggang tahap akhir dan kena cuci air, cuci buah pinggang dengan kadar yang regular, bukanlah doktor hari ni kata okey, minta maaf awak kena cuci buah pinggang, esok tu terus ada tapak boleh dialisis. Dia tak semudah itu. Dia kena dapat ke appointment buat tapak dulu, buat tapak dialisis tu. Nak dapat appointment tapak dialisis tu bukannya semudah-mudah dan sesenang secepat itu. Lepas tu bila dah dapat tapak, nak pergi dialisis kat mana? Pusat dialisis swasta ke, dekat hospital ke, slot itu semua ada slot. Dia bukan slot main pergi je, bukan main pergi je, ataupun dia bukanlah macam slot tu boleh tambah sebab benda tu pakai mesin. So semua benda tu ada implikasi yang kalau kita tak ada jaga orang yang dialisis, kita tak rasa tahu benda-benda tu. Saya tak ada lah, tapinya ialah kita jumpa kan. So kalau contohlah dah dapat tapak, dah dapat slot, siapa nak bawa pergi dialisis tu? Kalau kita punya mak ayah yang kena dialisis kat umur 50-60 tahun tu, kalau dia sihat, boleh pergi sendiri mungkin lah. Tapi balik daripada dialisis tu, kadang-kadang ada orang hypo, ada orang tak larat. So kalau dah memang daripada awal pun dah tak larat, nak pergi dialisis tu kena ada orang bawa, siapa nak bawa? Ahli keluarga. Ahli keluarga yang bawa tu, makan masa dia tak? Makan tenaga dia tak? Mental, emosi lama-lama pun. So bila seseorang yang dia kena pergi dialisis secara regular ni, dia bukan dia seorang je yang affected. Ahli keluarga terdekat pun sama. So bayangkan, daripada rutin hari-hari selama berbelas tahun, 3 kali seminggu tu pergi dialisis, tiba-tiba dia dapat buah pinggang baru. Kalau buah pinggang tu berfungsi dengan baik, semua tu dah tak payah dah. Dah tak payah pergi dialisis center, dah boleh buat kehidupan macam biasa. Saya pernah dengar ceramah, bukan pernah sharing penerima jantung. Ni tahun 3-4 tahun lepas lah. Waktu tu dia dapat jantung pun umur dia muda lah, 21 tahun lebih macam tu. So daripada umur berapa sampai sebelum dia dapat jantung umur 20 lebih tu, kehidupan dia memang keluar masuk hospital, asyik lah, jantung lemah kan, overload lah apa benda semua sebab jantung macam tu. Lepas dia dapat jantung baru, dia boleh bersukan dengan aktif. Betapa pendermaan organ ni mengubah hidup resipien tu 360 darjah. Kalau nak cerita lagi, saya punya penderma saya umur 64 tahun tak silap, penderma mata je ni. Dia dah meninggal dunia, jantung dia terhenti dan dia dah meninggal dunia. Kita tanya family waktu tu memang senang sangat dia bagi izin derma mata. Kita pun dapatlah derma mata mendiang tu lah. Lepas tu kita dapat tahu salah satu kornea mata dia tu pakai untuk siapa tahu? Baby umur 8 bulan. Yang memang ada masalah kornea. Saya pun tak pasti, dia macam buta daripada lahir sebab masalah kornea lah. Macam congenital gitu tak silap. So daripada baby tu lahir-lahir dah buta, 8 bulan dapat kornea baru. Daripada dia sepatutnya membesarnya tu dengan buta dan tak nampak,
dia dapat kornea mata daripada penderma kita tu, insyaAllah dia boleh melihat. Daripada dia tak nampak muka mak ayah dia agaknya kan. Bila dia dapat kornea mata tu, mungkin dia sebenarnya sekarang dah boleh melihat semua kan. Jadi normal kan. Ya, so benda tu dia, bila kita tak berada di keadaan yang memerlukan organ dan tisu ni, kita alah derma organ tak payahlah, macam seram Yelah tu. seram je. Tapi bila kita dah nampak sendiri kan, dia sebenarnya the benefit tu memang sangat-sangat lagi banyak manfaat lah, nak di-compare dengan benda-benda yang kita takut lah, lambatkan pengurusan jenazah lah, takut sakit lah, semua-semua tu kan. Tapi dia punya manfaat tu sebenarnya memang sangat-sangat lagi besar lah. Lalu kalau ayat yang doktor selalu dengar lah, kalau yang reject tu, sebenarnya dia cakap sebab apa? Okay, kalau berstatistik kan, kalau ikut Pusat Sumber Transplant punya statistik, dua sebab kenapa dia reject, dua sebab kenapa family selalu reject untuk penerimaan organ ni. Satu, dia adalah dia tak tahu hasrat si mati. Okay. Yang kedua, dia tak nak si mati tu terseksa lagi lah. So satunya ayat yang dia tak tahu hasrat si mati adalah sama macam kita ikrar derma organ, tapi kita tak bagi tahu ahli keluarga kita yang terdekat lah. Kita sebenarnya dah ikrar, tapi sebabnya kita malas nak dengar mak ayah ni bebel kan. Kenapa pergi tak bagi tahu? Kenapa ni? Husband saya pun macam tu kan. Oh ya. Tapi lepas tu saya asyik cerita kat dia, cerita saya punya, lama-lama dia cakap okey lah. So selagi mereka tak pernah dengar kita ni ada niat lah nak derma organ lepas kita meninggal dunia, kalau mereka memang pada akhir hayat tu nanti memang tak pernah dengar pun, mungkin susah sikit diorang nak bagi izin. As compare to, contohlah kita dah meninggal, bila doktor tanya, husband kita pun, oh betul lah, arwah isteri saya memang pernah cakap dia nak bantu orang lain lah dengan pendermaan organ. Dia jadi macam saya nak melunaskan hajat dia yang terakhir dengan jadi seorang penerima organ. So senang sikit lah family nak bagi izin lah kalau kita dah ikrar lah. Satu lagi tu tak nak seksa, kan, tak nak seksa. Dia bila dah meninggal, kita jenazah ni memang dah tak ada rasa sakit semualah. Dan kita pun akan buat dengan cara yang teratur dan tertib, sebab kita dah sangat-sangat bersyukur family tu bagi izin untuk penerimaan organ tu. Kita akan buat, kalau macam pesakit yang mati otak tu kan, kita bawa pergi Dewan Bedah, kita bagi ubat, kita akan memastikan dia lancar lah pembedahan tu, sama je macam pesakit hidup yang nak pergi operation. So kalau bila dah habis pembedahan tu, kita akan make sure jahitan tu semua dalam keadaan yang bagus lah. Dia bukan jahitan kalau pernah scissor sebelum ni kan, jahitan tu jahitan benangnya di dalam kulit, yang tak nampak. Kesan belah tu ada, tapi benangnya di dalam kulit. So dia tak nampak lah kesan jahitan yang nyata. So kita akan hand over balik body dekat family tu dalam keadaan yang paling baik lah, sebaik mana yang kita boleh. Family kalau setuju, dan kita akan tanyalah family okey ke. Usually family memang okey je. Memang okey. Tak ada yang kenapa nampak ni. Kalau ikut pengalaman saya so far tak ada. Family memang semua, sebab usually bila dah bagi izin tu, diorang memang dah redha dan dah sangat-sangat feels the benefit of the organ ni. Dia percaya dah kan. So bila dia memang akan berpuas hati je. Jadi endingnya kita nak tahu untuk sama-sama Gen Z lah, Alpha, Beta apa semua ni, budak-budak sekarang ni kan, dan orang-orang lama pun ada juga yang tak berapa nak familiar dengan derma organ. Jadi kalau Dr. Mira nak share cara yang paling lembut kita nak approach orang ni supaya marilah derma. Salah seorang ni saya bila sembang ni pun dah macam nak tekan Mas Sejahtera tu. Boleh. Drama kan. Tapi untuk kita nak approach dengan cara paling jemput jemputlah derma. Tambah budak-budak sekarang kan dia check
untuk AI dan apa semua lagi. Betul ke doktor ni cakap ke apa kan? So, kalau kita nak mengajak lah orang tu nak terbuka hati untuk berikrar, satu je saya rasa dapatkan maklumat yang tepat lah di medium yang betul dengan orang yang ni lah, yang betul jugalah kan. Benda ni, semua benda di hujung jari, so memang semua benda pun senang je nak dapatkan. Tapi kalau kita nak berikrar tapi kita rasa macam alamak nanti macam takutlah husband tak bagi ke apa kan, yang selalu saya cerita dekat pengunjung saya dekat booth ke atau waktu saya bagi ceramah, kita bawa borak. Bawa borak dulu dengan ahli keluarga yang terdekat tu lah. So saya memang selalu bagi contoh husband saya lah yang kan. So bila dia dapat tahu saya ikrar dulu tanpa bincang dengan dia pun macam kenapa tak tanya dulu kan? Dia ikrar tak sekarang? Dia dah ikrar dah. Hashtag bukan pak saja. Hashtag bukan pak saja. Dia dah ikrar lepas dengar banyak-banyak cerita. Dia macam dia nampak lah benda tu okey dah, nampak benefit lah. So tolonglah buatkan untuk dia kan. So saya selalu cerita, kita bawa borak je benda ni sebenarnya dengan ahli keluarga yang terdekat kan. Kalau diorang tak setuju pada waktu yang kita borak tu, tak apalah, tak setuju waktu tu. Tapi dia pernah dengar at least. Dia pernah dengar kebaikan, dia pernah dengar lah yang kita ni memang ada niat nak derma lah waktu kita meninggal dunia. Selalulah cakap dengan dia, tak apalah bang, nanti kalau dah mati tu nanti dah tak boleh buat apa pun. Masuk dekat tanah tu di mamah cacing jugalah. Betul. Kan. Daripada bazir macam tu, bagi je derma, sebab masa tu memang dah tak boleh nak buat apa kan. Betul. Ayat perkataan daripada bazir macam tu je. Tu yang tu. One of my patient pun dia pun ada cakap macam tu juga. Kita tak sampai lagi ayat tu, tapi dia dari sini cakap, yelah doktor, daripada kita orang bakar kan nanti dah tak boleh nak buat apa, baik saya dermakan je lah. Dia orang kadang-kadang family ni bila kita start cakap, dia orang pun terdetik jugalah. So at least diorang dah pernah dengar. Diorang tak setuju time tu tak apa, tapi waktu bila masanya tibalah, when the time comes, bila kita meninggal nanti, kalau pihak hospital dapat detect dia ni pesakit yang meninggal dunia dan sesuai nak derma, bila hospital tanya, mesti dia akan terdetik lah yang apa yang kita pernah borak dululah. Kalau macam hospital tak terdetect, sebenarnya keluarga boleh ke hadapan dan cakap dengan hospital. Saya punya isteri ni sebenarnya pernah ikrar untuk derma organ. So boleh tak bantulah untuk ni lah buat hajat dia yang terakhir ni kan, pendermaan organ. Kita yang ikrar pun, contoh saya ikrar sekarang, meninggal nanti pun belum tentu lagi organ dalam ni boleh derma ke tidak. Kita saya bagi 10 markah. 10 markah. Kita ikrar je. Dalam nanti kita tak tahu boleh guna ke tak boleh guna lagi. Sebab konsep dia macam ni tau. Ikrar tu dia bukan syarat wajib nak derma. Syarat wajib nak derma tu adalah bila matinya seseorang dan organ dan tisu dalam keadaan baik, ditambah dengan persetujuan keluarga. Kalau dua ni ada, baru okey. Persetujuan keluarga bertulis. Tapi kalau contohlah yang meninggal ni organ dan tisu semua dalam keadaan baik, patient pun ikrar, tiba-tiba family tak setuju, tak boleh pun buat pendermaan tu. Tapi satu lagi ni, dia tak ikrar lah. Family setuju, bagi doktor ambil lah, derma lah, apa je, saya setuju je, tak ada masalah, saya memang ni lah sokong pendermaan organ. Tapi yang si mati ni organ dan tisu dalam keadaan yang tak boleh nak didermakan pun. Pun masih tak boleh nak derma lah. So dia memang kena ada pesakit yang meninggal tu dalam keadaan organ tisu dalam keadaan yang bagus dan family bagi izin bertulis. Jadi alang-alang kalau kita dah ikrar tu, daripada sekarang kita jagalah kan organ tu, betul. Jaga elok-elok supaya boleh guna lagi di masa hadapan, membantu orang lain. Isu medical legal, perubatan undang-undang, contohnya macam penderma tu dia ada kes polis kan.
Yang tu proses dia nak transfer organ ke apa semua tu macam mana? Kes polis ni macam mana tu? Okey, sebenarnya pendermaan organ untuk kes-kes yang di bawah siasatan polis lah, bila kita panggil medical legal ni, pesakit tu adalah di bawah siasatan polis. Contoh yang paling senang adalah kes aksiden. Saya memang suka aksiden ni sebab banyak aksiden, pasien-pasien aksiden. So kes aksiden, bila dia melibatkan aksiden, dia bawah siasatan polis, betul? So tapi pesakit tu dimasukkan ke hospital dan eventually dia meninggal dunia dan sesuai untuk pendermaan organ. Tapi kes yang di bawah siasatan polis tu kita tak boleh ignore. Sebab kita kena dapatkan blessing daripada polis dahulu sebelum pendermaan organ tu berlaku. So tadi saya cerita, untuk pendermaan organ tu berlaku, organ tu kena dalam keadaan yang baik, family kena setuju. Kalau kes tu di bawah, pesakit tu di bawah siasatan polis sebab dia aksiden tadi, lepas dapat kebenaran keluarga, kita kena dapat kebenaran polis tu pula. Lepas dapat kebenaran polis dah, okey doktor, saya rasa aksiden dia ni tak ada foul play, memang dia terbabas sendiri, contoh. Lepas kita tak ada halangan lah untuk derma organ. Lepas polis kena keluarkan statement macam tu, next step kita polis dengan doktor, orang ni lah, orang hospital ni, kita kena jumpa magistrate. Pula yang in charge kes tu. Lama. Betul. So dia bukanlah nak kata dia rumit, tapi memang kita kena ikut prosedurnya begitu. Andai kata so magistrate kena review daripada medical side, kena review daripada legal side. Medical legal kena review daripada polis punya side. Kalau memang magistrate tu bersetuju dengan kita punya medical punya point of medical punya ni cerita, dia bersetuju dengan polis punya siasatan, dia bagi blessing, sign chop, barulah pembedahan pendermaan organ tu boleh berlaku. So kalau kes-kes as simple as patient yang jatuh, jatuh kat tangga rumah, kita panggil alleged fall. Waktu tengah kerja, panjat tangga, tiba-tiba dia jatuh, tu pun fall juga. So itu semua memang di bawah siasatan polis, sebab kita kena make sure sebab dia jatuh tu kenapa, polis kena siasat benda tu. Kita dekat hospital, kita kena jaga dia lah kan, kita buat scan kepala dia, ada pendarahan semua tu lah. So tu antara kes-kes yang di bawah siasatan polis lah. Kes yang terbaru ni yang saya pernah buat, kes pendermaan organ kat Sedang lah baru-baru ni, dia bawa kereta, cuma dia langgar belakang di jalan raya, tak laju pun, tapi dia melanggar sikit belakang lori. Yang penderma ni, dia masa dia buat kereta, dia langgar sikit belakang lori. Lepas tu bila orang jumpa dia dah macam tak sedarkan diri. So disebabkan dia langgar sikit belakang lori kat atas jalan tu, jatuhlah diklasifikasikan sebagai kes polis. Padahal bila kita siasat-siasat, ini sebenarnya kemungkinan besar dia memang dah stroke, dah berdarah dulu kat kepala, tapi sebab dia langgar di atas jalan tu, macam tu. So kita jumpa polis kena datang, ambil statement saksi, ambil statement waris, semua tu. Lepas tu kes yang pesakit yang ni memang saya sendiri pergi ke rumah magistrate tu pukul 3 pagi nak dapatkan dia punya clearance. Sebab pendermaan organ tu nak buat pukul 6 pagi. So by hook or by crook memang kena jumpa dulu magistrate tu. So tak tidur malam lah. 24-48 jam tu memang tak tidur malam nak. Sebab family dah bagi izin. So bila family dah bagi izin, kita sedaya upaya kena percepatkan urusan tu. Kita nak lancarkan urusan tu. So memang kita donor coordinator ni kena in contact with the police, with the magistrate lah. Dia punya proses je. Kalau jadi kes polis, kalau kes polis tu agak ambil masa lah. Bukan nak kata rumit, tapi rumit tu tapi ambil masa. Sebab nak pastikan dia ikut prosedur yang betul. Betul. Pasal pendermaan organ ni tadi kata dekat hospital. Kalau yang meninggal dekat rumah ke macam mana? Dia boleh derma sama dengan yang meninggal dekat hospital ke ataupun lain? Okey. So untuk yang meninggal dekat rumah, tu jantung dia dah stop kan. So bila jantung dia dah stop, dia hanya boleh derma tisu sahaja. Tisu tu 4 tadilah. So kornea, tulang, injak jantung dengan kulit. Tapi bila di rumah,
kita hanya boleh derma kornea sahaja. So sebabnya kat kornea tu kita pun tak pasti dah berapa lama dia meninggal. Ambil masa juga kan, orang hospital datang nak sahkan. So kornea ni bila dia tahap ketahanan dia tu tadi saya cakap 6 jam selepas kematian. So dalam masa 6 jam tu nak selesaikan semua benda tu. Meninggal di rumah pun siasatan polis kan, meninggal kalau polis ni, so memang kena dapat clearance tu within 6 hour lah. Dan satu lagi suhu lah. Suhu kat rumah kan room temperature macam tu. So dia mempercepatkan proses kornea tu menjadi tak sesuai untuk didermakan. Kalau di hospital suhunya agak rendah sikit, so bila sejuk sikit, tu yang bila dah meninggal, body dah masuk peti dekat mortuary sana, boleh didermakan dia punya injak jantung dan tulang tu sampai 24 jam. Kita boleh nak dermakan lah dia punya injak jantung dengan tulang tu kalau suhu badan jenazah tu pada paras yang macam sangat rendah. masuk fridge lah tu kan. So tapi fridge tu sampai 4 darjah Celsius macam tu lah. Tapi kalau untuk mata di hospital, kalau dah masuk mortuary tu dalam masa 12 jam lah. Itu pun doktor mata memang kena tengok balik. Kalau dah tak okey, dah ada kelabu-kelabu macam tu pun tak boleh nak didermakan jugalah. Okey, kalau macam had umur penderma, ada beza tak dengan hak umur penerima? Kena ada limit, penerima kena umur macam ni je boleh terima organ, dan penderma pun ada limit umur dia kan. Dengan satu lagi yang doktor kata Encik Albert ke yang transplant jantung tu kan, boleh cerita tak? Okey. So kalau untuk setiap organ dan tisu, kita ada guideline untuk kita guide lah. Bila kita donor coordinator ni nak review pesakit, kita akan tengok berdasarkan kriteria-kriteria ni lah. Okey, yang dituliskan adalah kalau penderma organ yang solid ni, jantung dengan paru-paru, penderma tu kena muda daripada 55 tahun. Macam ni dia tak boleh tua daripada penderma. So dia kena 55 years old and younger. Okay. Lebih umur 55 tahun ke atas tu dah tak boleh derma jantung dan paru-paru. Okay. Tulis. Catat. Okay. So kalau buah pinggang dengan hati, selalunya kita buah pinggang dengan hati ni selalu kita letak nak save 70 lah. Tapi dia case to case basis. Andai kata penderma tu kalau dia umur 72 lah contoh kan, tapi buah pinggang dia dalam keadaan yang baik, dia tak ada masalah kesihatan lain, ada je penderma buah pinggang kita yang paling tua umur 72 setakat ni di Malaysia. Jaga elok buah pinggang. Saya pun agak impress jugalah. Umur 70 buah pinggang. So 70 tu selalunya kalau hati tu 70 lah paling ni. Kalau untuk tisu kornea mata, 2 hari lepas dekat Johor ada penderma usia, cuba teka. Okay, kalau kat sini tengok 87 tahun penderma tertua kornea mata. Tapi 2 hari lepas tu lagi tua 90. Daripada 92. Wow, kornea mata. Donate kornea mata. Saya macam wow, impress gila. So it is kalau ikut kalau ikut kita belajar lah dekat Spain sana, penderma tisu ni tak ada had umur lah. Untuk kornea mata memang tak ada had umur. Tapi selagi mata dalam keadaan baik, dia tak ada kontraindikasi untuk pendermaan, boleh je nak didermakan. So 92 tu menjadi sejarah lah di Malaysia. Penderma kornea mata tertua lah setakat 2 hari lepas lah. 92 kornea mata dia sihat. So kalau resipien pula, penerima organ dan tisu ni, dia ikut doktor pakar yang menjaga that specific organ dan tisu lah. So contohnya untuk penerima jantung dan paru-paru, pihak doktor IGN yang akan tentukan siapa yang duduk di list paling tinggi semula ikut ke severity dia punya penyakit lah. Sama juga dengan paru-paru dengan hati. Kornea mata untuk penerima pun sama. Dia kalau
ada kes yang emergency kornea, yang memerlukan kornea secara emergency, contohlah dia ada cedera kat mata yang sangat serius ke apa kan, so kita akan dapatlah message daripada Cornea Bank Sungai Buloh tu, we have an emergency case of cornea ulcer, kalau ada donor please bagi tahu semua. So nak kata dia penerima pun tak adalah had umur ke apa, tapi doktor mata tu akan dia orang akan tengoklah balik dia punya kriteria di pihak mereka lah. So siapa yang dapat tu, diorang yang mereka yang akan prioritaskan, bukan kita donor coordinator lah yang kita akan cari penderma je lah. So Mr. Albert tu tadi, dia adalah penerima jantung kedua di Malaysia. Setakat pendermaan jantung ni servis tu dijalankan di Malaysia, penerima jantung yang kedua, dan dia adalah longest survivor post heart transplant. Maksudnya penerima jantung yang paling lama lah survivalnya di Malaysia. Saya rasa saya macam 40 tahun lah kot jangka hayat selepas dia dapat jantung tu. Dia baru meninggal 2021 kot. Tahun lepas tak silap. Pada umur 70 lebih. So dah 40 tahun dia terima, lebih dah 40 tahun lebih macam tu dia terima jantung tu. Okay, jantung yang diderma tu pun memang power lah. Betul. So nampak tak betapa daripada anak dia kecil dia boleh tengok, rasanya anak tu dah sempat kahwin kot, dia dapat tengok kan? Betul. Okay. Saya tertarik dengan kornea tu lah. Okay, saya nak ni kornea sebab saya jaga mata. Itu tiba beritahu kan. Okay, saya nak sentuh sikit pasal agama, organ penerima organ penderma. Kita ada isu tak pasal benda-benda macam tu, dan doktor pernah hadapi tak, ada macam tak nak organ daripada dia ni ke apa? Dia kalau kita buka booth tu kan, ni adalah antara satu soalan yang common lah. Boleh ke saya ni Islam, saya nak bagi nak derma organ, tapi saya nak derma dekat orang yang Islam je, macam tu kan. So kalau kita rujuklah kepada ustaz semua, sebenarnya organ kita ni tiada agama dan tiada bangsa lah. So boleh je nak didermakan. Dia bila kita orang Islam dermakan kepada orang bukan Islam, dia taklah jadi auto pula Islam kepada yang penerima bukan Islam tu. So tapi pahala tu kita dapat je daripada action kita yang ni lah menderma tu kan. So nak katanya organ ni tiada agama dan tiada bangsa lah. Okay, jadi tak kisahlah mana-mana pun kan. Okay, selalu kita duk cakap pasal benefit kepada penerima organ, benefit kepada orang yang menderma ni pula. Benefit dia macam contoh ada duit imbuhan ke apa ke kalau jadi penderma yang dah ikrar ni kan. Dia ada counselling session ke. Okey, kalau kena bezakan pengikrar dengan penderma. Pengikrar ni kita yang masjid kita nak ikrar ya. Kita kena buka balik masjid tu. Pengikrar ni kita yang masih hidup dan kita telah berikrar lah dekat Majidatera ke ataupun ada kad tu lah. Itu pengikrar. Tapi penderma ni orang yang betul-betul telah mendermakan organnya baik waktu hidup ataupun sesiapa yang dah meninggal dunia lah. Itu kita panggil penderma. So pengikrar, apa benefit kepada pengikrar penderma organ? Tak ada apa-apa benefit. Pahala. Niat kan? Pahala dah. Alhamdulillah. Settle. So kalau jadi penderma sebenar, penderma semasa hidup, bagusnya dia dapat kad ikrar penderma hidup. Dia pun dapat percuma rawatan susulan di hospital-hospital kerajaan. Okey lah. Kalau penderma selepas meninggal dunia, yang tadi saya cakap lah, dia tak ada bayaran bil, tak dikenakan lah ke atas keluarga dia. Kalau dekat hospital swasta kerajaan, kita memang boleh buat pendermaan organ tu dan memang bil akan free. Cumanya kalau kat hospital swasta pun ada juga buat pendermaan organ. Contoh macam UM tu kan macam half kan. Boleh juga buat pendermaan organ.
Tapi kalau betul-betul swasta, hospital swasta ni, mereka ikut budi bicara kita panggil apa, CEO hospital tu, CEO lah hospital, pengurusan hospital tu. Andai kata kalau memang family bersetuju untuk derma, macam ada beberapa kes yang baru-baru sebelum-sebelum ni, daripada masa dia disahkan meninggal sampai pendermaan tu terjadi, yang tu diorang free kan. Tapi daripada kemasukan sampai yang dia meninggal tu, yang tu lah mungkin family kena bayar. Tapi tu depends dekat mana hospital-hospital tu lah. Dia tak adalah apa nama dia, tak ada garis, tak silap saya tak ada garis panduan. Tak ada wajib itu, wajib ini. Ya, tu memang kena kita bincang at that point of time lah. Benda tu jarang lah berlaku, tapi ada lah. Okay, last soalan. Yang antara penyakit yang boleh didermakan, yang boleh yang dia fikir macam contoh HIV kan, dia ada HIV, dia fikir macam dia tak boleh derma. Ada sakit kanser, contoh dia tak boleh derma. Betul ke benda tu? Ataupun penyakit-penyakit yang dia rasa kronik ni sebenarnya boleh dia derma organ? Okey. Bila konsep pendermaan organ dan tisu ni, secara generalnya kalau kita nak senang faham lah, bila saat kematian seseorang pesakit tu, dia ada dua benda je yang membuatkan dia tak boleh nak derma lah. Bila waktu dia mati, meninggal tu, memang dalam keadaan jangkitan yang sangat teruk, jangkitan kuman ataupun jangkitan viral lah yang sangat teruk. Ataupun yang keduanya ada aktif kanser. Dia meninggal tu memang sebab kanser. Yang dua perkara ni memang tak boleh nak didermakan lah. Tetapi andai kata dia meninggal tu, dia meninggal mungkinlah sebab serangan jantung, tapi dia ada HIV, Hep B, Hep C tu. Usually HIV kita tak adalah buat pendermaan tisu, tapi hepatitis B ni kita akan bincang jugalah case to case dengan doktor pakar mata yang akan terima lah. So far ada case yang diorang boleh terima kalau diorang kena review thoroughly jugalah. Tapi ada case yang memang straight away memang tak boleh nak derma lah untuk Hep B. Kalau untuk organ, usually kalau yang sepsis, yang apa infection tadi tu dengan kanser itu memang tak boleh. Kecuali dia kanser tapi kansernya di otak dan tak merebak tempat lain. So bila primary cancer kita panggil tu, kanser utamanya tu di otak dan tak merebak, benda lain, organ lain tu kalau masih dalam keadaan baik, insya-Allah memang boleh derma. Dan bila derma organ untuk pasien yang ada HIV, Hep C ni, Hep C, Hep B, kalau penderma tu ada Hep B, Hep C dan penerima pun dah ada Hep B, Hep C tu, so itu possible untuk kita dermakan. So maksudnya penderma tu Hep B ataupun hepatitis B ataupun hepatitis C kan. Penerima tu kalau ada dalam kalangan penerima ni memang ada hepatitis B dan C juga, kalau matching, insya-Allah memang kita boleh dermakan. Macam tu. HIV so far kita memang tak dermakan lah. Kita nak bagi sikit tips lah untuk adik-adik kat luar sana yang dengar podcast ni, dia macam minat lah nak jadi donor coordinator ni. Tiba-tiba dia terinspirasi. Jadi qualification dari segi yang baru habis SPM, nanti course nak ambil ke, nak pilih macam mana tu doktor? Satunya kena belajar medik dulu lah kot. Kena jadi doktor. Tak ada, maksud saya donor coordinator kalau ikut kat Malaysia ni memang kita dekat unit upuh yang saya ni sama ada doktor ataupun paramedik. So doktor, paramedik tu nurse ataupun medical assistant lah. So kalau dah memang dalam bidang ini dan nak menjadi donor coordinator di unit macam kami, silalah berjumpa dengan pengarah. Tapi sebenarnya kalau bukan dalam medical line, tapi rasa macam derma organ ni something jiwa lah kan, jadilah donor advocate. Advocate maksudnya kita mewakili macam mana ya Kak dekat contohlah Anis kan dekat Media Prima ni, Anis lah orangnya yang cerita pasal derma organ dekat kawan-kawan yang lain. Hari tu kan dengar Dr. Amira cakap pasal ni, baguslah derma organ, you advocate. Cari-cari ramai-ramai pelajar kan. Jadi
suara untuk pendermaan organ ni di your side lah. Saya buat grup saya lah. Ikutlah grup ke ataupun kan ada info kan blast dalam grup WhatsApp kan. Tengok ni derma organ macam tu. Kita ada grup transplant, post transplant yang dapat buah pinggang dekat Malaysia ni lah, dia ada grup dia. So dia mengumpulkan penerima-penerima kidney, geng-geng dia orang ni. So dia orang berjumpa. Alumni benda tu ada. Alumni Perikrar so far tak ada lah. Cumanya alumni grup-grup yang lepas dapat kidney tu ada. So dia orang lah advocate. So kalau ada conference pasal derma organ ni, kita panggil dia orang bagi ceramah juga pasal experience diorang semua kan. So orang-orang yang bakal dapat transplant kan, yang dalam waiting list ni, bila diorang dengar pengalaman daripada orang yang memang dah dapat transplant tu sendiri, so diorang lagi feel confident untuk dapatkan transplant. Meyakinkan lah dia macam tu dah dapat ni. So dengar cerita macam best semua kan. Bolehlah jadi suara kita. Dengar donor advocate tu macam wow kan. Ni mungkin producer saya ikut nanti jadi donor advocate. Itu penutup kepada segmen ni kita pasal derma organ dengan Dr. Mira. Semoga bermanfaat dan kita macam buka mata lah tentang isu-isu penderma organ ni. Boleh check aplikasi Mas Sejahtera, lepas tu tekan Ikrar tu. Ada saya iklan advocate. Contoh mungkin saya insyaAllah lepas ni saya buat, bukan mungkin insyaAllah saya buat juga. Boleh. Okey. Jadi dengan itu terima kasih diucapkan kepada sama-sama. Dr. Mira. Semoga kita jumpa lagi. Dan untuk yang menonton podcast, jangan lupa like, share dan subscribe, dan boleh komen juga dekat bawah. Nak bagi idea ke, nak bagi komen-komen, ataupun nak bagi tahu anda sendiri juga seorang pengikrar, boleh komen juga kat bawah. Jadi jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.